Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bertemu lagi dalam bengkel perekodan transit sistem interaktif bahagian kedua. Ini bahagian kedua. Okay, bahagian kedua ni kita akan buat copy apps untuk buat sistem baru untuk penyelaras baru. Okay, ataupun nak guna delima barulah. Okay, untuk sesuai untuk penyelaras yang baru dilantik ataupun nak transfer ke email delima yang baru. Baik, apa yang kita perlukan adalah laptop ataupun PC. Okey, ada sambungan internet, ada menggunakan ID delima, boleh guna ID sekolah CM1 ataupun ID guru. Okey, boleh guna CM1 ataupun ID guru dan perlukan data MOIS. Okey, sebelum membuat pemasangan yang pertama sekali kita mesti sign in profile pada Google Chrome. Kita mesti gunakan profile Google Chrome. Kalau masa menggunakan ID delima CM1 ataupun ID guru. Ini ID delima, contoh ID delima ada sekolah, nombor 123 CM1 moi-dl.edu.my. Saya tunjuk ini atas ni. Mesti gunakan profile guru ataupun profile CM1. Mesti menggunakan profile guru ataupun profile CM1. Ni kena sign in. Kalau belum sign in, perlu sign in. Seterusnya sign in menggunakan upshade menggunakan ID delima. Sekolah ataupun ID guru G dash nombor .moi-dl.edu.my. Mesti guna. Tak boleh tak guna, kena guna sekolah punya ataupun guru penyelaras sahaja. Saya akan tunjukkan bagaimana nak copy. Ada buka link ni. Link ni bila cikgu tekan, dia akan terus ke ni. Ini adalah paparan untuk kita copy. Tekan sini copy and customize. Ni dia copy app. Menamakan mengikut kesesuaian. Dia cadangkan tulislah nama sekolah kat sini. Seterusnya kita copy sistem ni, tekan copy and customize. Copy, letakkan letakkan apa-apa nama contoh nama sekolah ke apa boleh saya letak dia video untuk saya lah make a copy ni make a copy dua-dua ada kalau kadang-kadang ada benda ni, ada yang tak ada. Kalau tak ada, copy je kalau tak ada bawah ni tak apa, terus copy, tekan copy je. Kalau ada macam saya klik. Kalau tak ada lah. Kalau ada, tekan copy app. Copy app. Kena tunggu. Masa ni lah kena tunggu sekejap. Masa ni lah perlukan internet. Kalau internet tu slow, dia akan slow. Kalau internet tu laju, dia akan sekejap je. Dia bergantung pada kelajuan internet. Kita tunggu sebentar. Ini dia dah copy dengan baik. Kalau kadang-kadang dia akan tunjuk kat atas ni persen kalau ada keluar kat atas ni ada persen berapa peratus dia sedang copy. Yang macam ni sekarang saya punya ni, dia copy dengan baik, dia terus dapat copy lah.
Okey, deploy ni cara deploy tengok gambar roket ni. Okey, gambar roket ni tekan deploy move app to deploy state. Kemudian tekan ni gambar roket ni. Okey. Ni gambar roket ujung atas ni. Tekan ni gambar roket ni. Nak tengok deployment. Okey. Bila tekan gambar roket ni, okey, move app to deploy state. Tekan ni. Kat bawah ni biasa dia akan kuning-kuning ni biar je lah. Kalau ada merah baru masalah. Biasa tak ada apa, tekan je move to app to deployment set state. Okey, kalau tekan, okey, your app system is deployed. Masa ni maknanya dah berjaya lah. Okey, dah boleh, dah berjaya salin. Dah berjaya salin. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buka dia punya database. Database kat bawah gambar roket ni. Data, tekan data. Okey. Okey, data, tekan data ni. Okey. Ini kalau nak buka tutup boleh tekan ni anak panah ni. Anak panah ni. Ni. Okey. Okey, data ni kita nak buka database, kita tekan ni more view data source. Okey. Tekan more view data source. Okey, ini adalah database kita. Database. Okey, ada control, menu, data guru, data MOIS, okey, copy, itasmate. Untuk tasmate kita gunakan itasmate. Ni itasmate. Okey, ini adalah data itasmate. Okey, apa-apa perubahan dekat sinilah, dekat itasmate ni. Apa-apa perubahan nak tambah nama sini semua kat sini. Okey, yang ni yang dia punya yang penting. Yang MOIS ni hanya data yang kita ambil daripada file MOIS. Nanti kita akan sedutlah masuk dalam ni. Okey. Okey, yang penting ni datasmate ni. Okey, sekarang ni apa yang perlu dibuat, tekan share. Okey, copy link Yang ni sebelum tu pastikan ni tukar editor. Okey, minta tukar editor. Tukar editor ni copy link. Copy link done. Okey, ambil copy link. Kenapa saya minta editor? Sebab kalau ada cikgu-cikgu ada masalah masalah untuk betulkan database mudahlah untuk saya bantu. Sebelum ni saya minta viewer. Sebelum ni saya cuma minta viewer, tapi bila ada masalah susah susah nak minta nak buka kebenaran tu untuk kita bantu jadi susah. Sekarang saya minta editor. Jangan risau, tak ada siapa nak tukarlah data tu. Tak ada siapa nak usir. Okey, aku tekan copy link dan okey, copy link. Dah copy link tu. Pastikan editor. Lupa dalam sini kita boleh masukkan juga siapa-siapa rakan-rakan yang yang boleh, yang kita nak minta tolong bantu untuk admin. Boleh letak sini. Letak email siapa-siapa yang nak bantu jadi admin. Dan kita setting lah dia sebagai editor. Dia kalau ada yang ada kemahiran dia nak bantu, boleh masukkan dia sebagai pembantu lah. Kalau ada, kalau tak ada tak apalah. Okey. Kemudian hantar link tadi ikut Google Form. Okey, Google Form. Kalau bangsa, kalau pulu lah. Minta tolong hantar ikut Google Form. Okey, contoh Okey, hantarkan Google Form, masukkan kod sekolah, nama sekolah, URL. URL tadi yang kita copy tadi.
Kan letak je kat sini. Okey, Ctrl V ataupun paste kat sini. Kemudian nombor penyelaras, nombor telefon. Kemudian ulasan ni kalau ada, kalau tak ada tak apa. Kemudian submit. Okey, itu saja untuk hantar database hantar database. Okey, tekan submit. Okey, siap. Terus seterusnya, okey, kemudian kita nak sebarkan sistem ni nak bagi rakan-rakan di sekolah guna. Okey. Okey, kita kena buka tadi. Tapi kena ingat minta cikgu guna ID Delima lah untuk guna sistem ni. Sebenarnya kalau tak guna pun tak apa, tapi minta utamakan ID Delima. Okay, pastikan fungsi two step verification dan auto telah diaktifkan. Okay. Tapi sebelum tu minta handphone tu masing-masing telah install aplikasi Upsheet. Telah install Upsheet pada Google Play ataupun App Store, ataupun kalau Huawei dia ni sikit lah, dia kena buka dia punya consumer ni. Guna Google Play. Kalau Google Play atau App Store dia mudah. Huawei dia ada langkah lain sikit lah. Dia kena advance sikit. Okay, saya tunjuk lah cara buat. Okay, atas ni kat atas ni ada gambar orang ni. Tekan share. Okay, kemudian tekan share link. Share link. Okay, pilih open in browser. Ni. Tekan open in browser. Kemudian kita send lah. Send dalam grup grup WhatsApp atau Telegram untuk rakan-rakan di sekolah dapatkan link untuk install dalam telefon masing-masing ataupun dalam tablet masing-masing. Baik, kemudian ni bagaimana kita nak kemaskini data murid secara bukal. Okey, data murid secara bukal menggunakan data MOIS supaya kita tak perlulah nak kita tak perlu nak copy paste dia tak boleh dia sebab data MOIS ni dia tidak disusun dengan dia bukan macam PDM dulu. PDM dia punya susunan tu dia mudah untuk kita ambil. Data MOIS susunan tu tidak berapa mesra. Kita perlu guna sistem untuk upload data. Baik, cara-cara mengambil data MOIS. Baik, ID me kita buka ID me, penyelaras lah yang ada akses untuk penyelaras. Okay, pergi ke aplikasi, pengurusan institusi. Pengurusan institusi. Okay, dekat sini kita pilih pentadbir pengurusan kelas. Pentadbir pengurusan kelas. Ni bahagian ni kurikulum, dan ekstra kurikulum. Pada pengurusan kelas kita pilih yang ketiga, pengurusan data. Tekan saja ni keseluruhan murid. Kemudian ni tekan ya. Tekan ya. Kemudian bila dah siap download, kita tengok dia punya apa yang ada. Ada bil, ada murid, nama, nombor kad pengenalan. Nampak kat sini dia ada semua. Dalam MOIS ni dia ada semua. Dia ada maklumat penjaga, penjaga 1, penjaga 2. Kita tak perlu guna data ni. Kita cuma nak nama, aliran dengan kelas saja. Itu yang penting. Yang pertama yang kena buat, kita kena select ni atas ni 1, 2, 3, 4, 5. Select daripada sini kotak ujung 1, 2, 3, 4, 5. Klik kanan, karakter delete. Delete supaya atas ni satu ni tajuknya naik ke atas. Kita delete. Selepas delete kita save as. Pilih sini CSV.
Okay, CSV, delimited. Bila ni CSV, delimited, save. Okay, tekan save. Dia akan keluar, ni saya dah save sebelum ni biasa akan ni tekan OK je. Okay, tekan OK, dia akan save. Dia akan save, dah selesai. Bahagian penyediaan file dah selesai. Baik, saya ulang bagaimana nak sediakan data untuk sistem. Tekan ni 1 sampai 5. Okay, klik kanan, delete saja, delete. Okay, kemudian tekan file, save as, tukar ni dia punya format file CSV, delimited. Okay, nama file boleh ni tak perlu save tapi saya nak tunjuk data dummy Okay, nama file tak perlu save saja, save. Okay, dah siap. Okay, dah siap. Baik, bagaimana cara untuk buat naik data MUIS. Okay, tekan ni garis 3 ni, kemaskan ni data murid. Okay, kemudian kita add file, masukkan kod sekolah, tekan Y. Kemudian di sini kita upload data file MUIS tadi. Okay, load, tunggu sebentar. Okay, bila dia dah berjaya, dia akan tunjuk ni input record. Okay, record yang telah dimasukkan macam saya contoh 628. Okay, dia akan bagi graf. Okay, maksudnya di sini dah selesai. Okay, kalau kita buka database kita, okay, ni di dalam data MUIS dalam database. Okay, nama-nama murid dalam data MUIS itu telah dimasukkan. Ini data MUIS. Kita tengok ni, dia dah masukkan nama-nama murid. Kemudian bagaimana kita nak transfer pula kepada Itasmate. Ni Itasmate. Okay, Itasmate. Okay, sebelum tu okay, jika sekolah ada data lama, ada data lama. Okay, sekolah ada data lama dan nak gunakan data lama tu. Okay, caranya kita copy ni daripada A ni, ID murid ni, copy sampai ke nama guru. Copy daripada ID murid ni sampai ke nama guru. Copy ni Ctrl C. Okay, kemudian buka database. Buka database. Database ni lah database yang baru disalin. Okay, tekan dekat A ni. Tekan Ctrl Shift V. Ctrl Shift V tekan. Okay, dia akan paste balik. Okay, jangan copy semua sebab dekat ujung ni dia dah lain. Kat ujung ni saya dah tukar. Okay, kalau nak copy lah sampai Z je. Kalau nak copy sampai Z. Okay, sebab ujung ni saya dah tukar. Saya dah tambah ni status pentaksiran. Dan yang lama tu jadi lain jadi kalau tengok tu ada data Mali semua lah. Kita nak yang baru. Jangan copy semua. Sampai Z ni saja. Okay, kalau nak ambil data lama lah. Kalau tidak, teruslah guna data baru. Okay. Okay, untuk pengurusan data, macam mana kita nak kita nak ambil menu pengurusan data ni. Okay, macam mana kita nak ambil menu ni. Okay, tekan ni extension. Kita buka AppScript. Buka AppScript. Kita tunggu sebentar. Okay, selepas tu kita pergi ke ujung ni. Okay, pergi ke ujung ni ada script. Okay, script. Ni script je bawah ni. Okay. Ataupun boleh copy. Tapi bila copy, jangan copy bawah dalam ni. Copy di atas ni. Okay. Dekat atas ni. Copy dekat atas ni. Tekan Ctrl A. Okay. Copy. Ataupun satu lagi cara paling mudah.
buka ni link kod GS ni. Okey, untuk tidak ni untuk dia punya kod tu tak salah masa copy. Sebab kalau copy direct dekat sini, kalau dekat sini kita tekan copy Ctrl C, takut masa space tu dia ada masalah takut masa space tu dia ada masalah saya cadangkan elok ambil dekat dalam ni ataupun dekat atas ni. Okey, dekat atas ni. Okey. Dan lepas ni tekan Ctrl A, copy semua, Ctrl A, Ctrl Alt, Ctrl C. Kemudian kat sini kita tekan Ctrl A, delete dulu. Delete semua biar kosong Biar kosong baru tekan Ctrl V. Okey, jaga paste semua. Kemudian tekan save. Tekan save. Okey, dia save. Okey, dah siap. Kemudian sini boleh refresh. Tekan refresh. Okey, reload. Baik, kemudian kita tunggu sebentar. Okey, jangan keluar ni menu pengurusan data. Okey, kemudian kita tengok pada e-taskmate kita. Okey, kita tekan ni pengurusan data ni, kita tekan kemas kini kelas. Dia akan automatik tukar, dia akan automatik buka nama kelas ni dan dia akan tambah nama murid baru. Okey, dia akan tambah automatik ke bawah. Kalau ada lah. Kalau ada dia akan tambah buat ni sekali je. Okey, pastikan buat sekali jangan ulang banyak kali sekali je buat. Okey, bila dah siap tu, dah selesai, maka nama database patutnya dah siap lah. Kemudian kita check balik kita check balik kita punya e-taskmate. Okey, betul tak dia punya kelas ni. Kita check semua ni murid ni. Setiap kelas minta cikgu-cikgu semua check. Okey, kalau salah kita kena betulkan lah. Okey, kalau salah kena betulkan. Tapi pastikan bila buat kemas ini kelas ni buat sekali ya. Okey. Ataupun guna cara ni kita boleh guna juga ni menu daftar murid baru ataupun murid pindah ni masa seperti yang saya telah tunjukkan pada bahagian pertama. Ataupun kita kemas ni gunakan ni daftar murid atau semak daftar murid baru ni semua murid baru. Okey, ataupun murid pindah. Ni delete murid pindah. Bagaimana kita nak transfer murid baru ni? Kita tekan ni, tekan select item. Tekan atas sekali, kena kita tekan shift. Tekan shift bawah kali, tekan shift. Kemudian kita tekan copy data murid baru. Jaga copy semua. Jaga copy semua. Tekan copy data murid baru. Okey, sama juga dengan murid pindah. Okey, murid pindah sama juga. Kita select item. Okey, kemudian kita boleh delete. Kita delete delete. Ataupun kita salin dan hapus data. Terpulang lah. Itu dua boleh. Kalau delete ni jangan delete terus. Kalau salin ni dia akan simpan kepada ni database pindah. Okey, terpulang pada sekolah. Nak delete terus ataupun nak copy dia punya ni. Okey, boleh pilih dulu. Okey. Kemudian kita boleh terus isi cara buat pengisian. Okey, cara buat pengisian e-taskmate. Okey, cara buat pengisian e-taskmate. Okey, kita tekan ini tekan e-taskmate, kita buka kelas kita, guna tekan ni edit. Tekan edit. Boleh pilihlah bacaan murid tu. Iqra. Okey, Iqra 1. Okey, buku Iqra ni kalau ada lah. Kalau ada buku Iqra tu, kalau tak ada tekan new sini. Kita daftar buku baru. Okey. Okey, kita kemudian tulis muka surat dia, contoh muka surat 5, tahap penguasaan dia. Okey, 2, 3, 4, 5, okey, terpulang. Kalau Iqra 1 dia baca lancar, boleh tak 3 atau 4. Okey. Kemudian usaha dia. Kalau murid tu rajin, tekanlah tinggi ataupun sangat tinggi. Okey. Okey, status ni kalau murid tu hadir, ditaksir lah. Kalau tidak tak hadir banyak sangat ponteng, boleh tekan tidak ditaksir. Ini kita guna semasa untuk pengiraan nanti pengiraan
data di hujung nanti. Sekarang ni kita tak guna, bila kita nak guna, kita guna ni masa pengadaan data di hujung di akhir tahun. Kemudian yang lain ni boleh isi notifikasi. Murid kalau ada masalah boleh letak murid apa sakit, kalau konten display ataupun boleh tambah sini. Notifikasi boleh add ni kat sini. Contoh boleh tambah. Ataupun intervensi boleh tulislah apa yang cikgu buat, boleh tulis intervensi dia. Membaca contoh membaca rekod harian ataupun tasmik harian. Harian ni maksudnya mungkin pukul 7 atau waktu rehat, tulislah apa-apa saja. Dengan nama guru boleh masukkan nama guru, tekan save. Kemudian bila dah siap dia akan jadi warna biru, maksudnya data ni baru, baru hari ni. Dah siap, dia akan warna biru. Warna merah ni sama ada dia belum tasmik ataupun dah sebulan lebih tak tasmik. Okey. Kemudian kalau kita tengok untuk e-hafazan sama juga. Kita pilih nama murid. Kita add saja. Kita add. Untuk e-hafazan kita add dia. Nama murid tu surah apa dia baca, surah Al-Fatihah. Ayat ke berapa? Ayat 1, ayat 2. Kita kena isi satu lah. Tak bacaannya kalau bagus, hafal dengan betul, 5 atau 6. Tak bacaannya, usaha dia. Boleh lah. Kalau ada cara tekan, kalau tak ada tak boleh, kosongkan nama guru pun sama. Save. Dia akan salin ni. Dia akan salin setiap ayat tu. Cuma di sini contoh lah. Contoh kali pertama dia TP rendah, contoh kali pertama dia baca TP 2. Maksudnya dia lemah lah. TP 2 lemah. Saya tunjuk contoh. Dia akan daftar 2 kali. Gini. Ni kalau contoh dia akan ajarkan ada rekod bacaan tu. Kemudian untuk Jacob. Di sini dia perlu daftar murid mana yang kita nak rekod. Kita perlu pilih kelas mana. Contoh kelas tahun 4, kita pilih 4 dan 5 contoh. Nama dia pilih. Kemudian contoh kita nak rekod apa. Mandi, wuduk atau apa-apa sajalah. Kemudian ni kita pun tekanlah kita punya kriteria. Bacaan basmalah, tekan muka suai. Tekan semua. Ataupun kalau kita tak semak semua, kita boleh tekan 2, 3, kemudian save. Dia akan ada. Dekat sini kena tambah murid satu persatu. Bagaimana tu? Itu untuk kali pertama. Untuk kali kedua, contoh murid yang sama. Murid yang sama, kita nak tambah rekod dia. Tadi kita buat amali wuduk, kita tambah pelakuan. Pelakuan kita boleh terus kat sini. Maksudnya tak perlu tambah murid dah. Kita terus sini buat kat sini. Save. Itu saja daripada saya. Diharapkan semua dapat ikuti bagaimana nak copy sistem dan kemudian sebarkan kepada rakan-rakan di sekolah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.